Ni Tony yang aku ambil daripada tepi jalan dekat RTC Kelantan. So aku pindah daripada Kelantan pergi ke Kedah untuk jaga si Tony ni. Mula-mula aku tanya dia, kau nak ikut aku ke? Dia macam bangun and follow me terus. So I ambil dia. Second kucing aku adalah Bobo. Bobo Faihana aku panggil dia. Aku ambil juga dekat market dekat Tamaria. Aku pun tanya dia juga, kau nak ikut aku tak Bobo? Kau tak masa tu tak ada nama. Kau nak ikut aku tak? Dia antara ramai-ramai kucing tu, dia yang datang dan masuk dalam I punya carrier tu dan I bawa dia balik. So memang sangat berdebu. I balik cuci dengan dia, ada kutu semua. I pergi hantar kedai, basuh dia. Dan Alhamdulillah sekarang dia dengan aku. Okay, nak tengok dia sekarang. So stay tune dekat video aku. So ni dia tengah teman aku kerja kat rumah. So setelah 1 minggu, inilah Tony yang pada asalnya tak boleh, macam lembik je. Bila I ambil dia macam kebuluran macam tu. So Alhamdulillah Tony dah semakin segar. Dah semakin nampak ceria kan Tony kan. Ni Tony, I namakan Tony Daniel. So you tengok dia telah menyisir, dia pandai bermain dengan kawan dia Bobo. Dia lebih kurang macam sebaya jugalah. Cuma macam Bobo tu dia a bit besar sikit. Bobo tu 4 bulan. So ni Tony I rasa dah 2 bulan. Tapi masih belum cucuk ya. Tony ni masih belum cucuk. I tengah tunggu masa untuk dia cucuk, untuk ampakkan vaksin, and then barulah I boleh hantar dia ke hotel ke mana-mana. So kita kawan dia pula. Okay, ini kucing pertama aku, Bobo Faihana. Setelah dia berada sebulan, aku nak balik cuti raya hari tu. Aku tinggalkan dia kat hotel Beef Villa. The best lah aku rasa. Ada banyak hotel yang aku survey, harga lebih kurang sama je per malam RM20. Tapi kat sini dia terjaga sebab ada aircon. Lepas tu bermain, makan, okay. Semua hari-hari tuan dia update. Macam hotel ni update dekat saya. So saya rasa happy lah. So Bobo sekarang ni look like macam grow up very well. Grow up macam okay. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur lah. Kucing saya yang saya ambil tepi jalan ni, dia dah berjaya macam grow as a kucing yang walaupun dia tak secantik yang cut hair, short hair ke apa, tapi dia sangat bermakna lah untuk saya. Dia sangat manja dan sangat aktif sebenarnya. Tuan hotel tu kata dia sangat aktif, dan siapa yang nak check in dekat hotel ni dekat Sungai Petani, better pilih Beef Villa dengan harga yang sangat berpatutan. Selingan lah. Okay, so Bobo lebih kurang berada dengan saya sekarang. Masa dia duduk hotel ni dalam sebulan lah dia duduk dengan saya. Saya tak tahulah, saya bagi makan apa saja yang dia suka lah. Kalau tak suka, saya tak bagi. Dia tak suka ikan, tapi dia suka makan ayam rebus je. Makanan kering kadang-kadang, very jaga diet dia. I tak tahu kenapa. So I ada bagilah makanan. I ikut hotel bagi. Hari tu dia bagi Reflex Kitten A+. So saya nampak dia makan dan saya pun beli juga. Before ni I pakai Royal Canin, tapi sebab hotel pakai yang tu nampak dia makan, so I pun tukarlah jadi ambil Reflex Kitten Plus. Reflex Plus Kitten bahagian chicken. So siapa yang rasa kucing dia sensitif, tak nak makan ke apa, cuba try yang tu kan. Kita cuba-cuba je lah. Ni Bobo. Saya tambah lagi Bobo, nama dia Bobo Faihana. Always teman I kerja dan selalulah dia kan. Bobo Faihana ni suka sangat tengok dia sekarang. Dan Bobo Faihana dengan Tony, dia dah boleh bermain sekarang. Nanti insyaAllah saya akan update gambar Bobo Faihana dengan Tony Daniel bermain bersama-sama. Stay tune dekat saya punya channel. Please subscribe.